pendirian Iran ialah kalau kau tak penuhi tuntutan aku dah bersedia untuk berperang, dan kali ni aku tak akan tunggu kau serang aku dulu. Kalau Israel serang mana-mana sekutu Iran, aku akan serang Israel. Kalau aku rasa terancam, aku akan serang dulu. Bukan setakat Israel, negara-negara Arab ataupun Azerbaijan. Dia dah bagi warning dekat Azerbaijan. Jadi mana-mana negara yang bagi kerjasama kepada Israel dan Amerika serang aku serang korang. Mana dia dah ready nak berperang dah. Jadi barang diingat, dalam masa 5 hari saja minggu lepas, Iran telah berjaya memusnahkan ataupun mendatangkan kerosakan teruk ke atas 5 buah lagi pengkalan-pengkalan tentera Amerika di Jordan, di Kuwait dan juga Bahrain. Dan benda ni tak boleh disorok sebab apa? Iran dah sebarkan adalah gambar-gambar satelit. Rakyat Amerika semua dah tahu. Dalam masa 3 hari saja 5 pengkalan Amerika lingkup. Kau nak berperang lagi. Jadi ramai yang tanya kenapa Iran tak serang Arab Saudi sedangkan musim haji dah habis, dan tak serang UAE, anjing keparat Israel ni. Jawapannya ialah ini menarik. Jawapannya ialah kenapa Iran tak serang UAE dengan Arab Saudi. Jawapannya ialah 3 negara anjing Amerika ni senyap-senyap dah hantar menteri luar masing-masing untuk berunding dengan Iran. Maknanya Saudi Arabia, Qatar dengan UAE jumpa Iran, berunding dengan Iran. Pertamanya Arab Saudi hantar menteri luar berunding dengan Iran. Bagi duit tak tahulah yang 300 bilion tu lah agaknya. Keduanya Qatar hantar menteri luar berunding dengan Iran dan menawarkan sejumlah duit yang besar supaya Iran tak serang Qatar. Dan ketiganya UAE juga telah menghantar wakil untuk berunding dengan Iran supaya tidak diserang, dan kabarnya UAE pun menawarkan sejumlah duit yang banyak berbilion-bilion kepada Iran. Orang suruh buat baik dengan Iran dululah, sekarang ni baru nak kelang kabut. Dah lingkup. Maknanya negara-negara Arab ni dah tak berani lah. Iran warning betul-betul. Bukan setakat tak berani dengan Iran, dengan Yemen, dengan Houthi pun Arab Saudi tak berani. 2 hari kena serang senyap. Aduh. Jadi bukan itu saja. Dilaporkan antara 40 ke 50 negara seluruh dunia telah mula berunding dengan Iran sekali lagi. Bulan lepas dah berunding, kali ni berunding lagi. Bila Iran tutup Selat Hormuz ni dah kelang kabut sebab dia tahu Amerika tak boleh settle masalah ni. Jadi negara ni terang-terang ada yang senyap-senyap berunding dengan Iran pasal laluan ke Selat Hormuz dan sekatan ekonomi. Mungkin dia orang kata kita tak, walaupun Amerika kenakan sekatan ekonomi, kami tak mau kenakan sekatan ekonomi dengan korang, asalkan kau buka Selat Hormuz tu. Dan juga berita yang menarik ialah kaya-kala pegawai tinggi Kesatuan Eropah pun dah mula berunding dengan Iran melalui telefon. Maknanya apa? Dia dah membelakangkan Trump. Donald Dungu ni dah ketepikan. Donald Dungu ni dianggap dah gila, dah bodoh, dah mentally ill. Yang kita semua tahulah yang Korea Selatan dan Jepun pun dah berunding sekali lagi dengan Iran pasal Selat Hormuz. Sebab apa? Korea Selatan dengan Jepun pun dah menggelupur teruk sekarang ni. Bukan Korea Selatan dengan Jepun je, negara-negara Eropah pun menggelupur teruk, India pun menggelupur teruk. India pun saya rasa dah senyap-senyap banyak kali dah berunding dengan Iran. Jadi Iran kontrol Selat Hormuz. Jadi kenapa semua ni berlaku? Persoalannya kenapa semua ni berlaku sedangkan Trump sibuk gebang kata perjanjian damai akan tercapai sehari dua antara Iran dengan Amerika. Dan dia kata gencatan senjata selama 60 hari akan dikuatkuasakan untuk berunding. Sebabnya ialah hampir semua negara di dunia berpendirian. Apa tahu? Hampir semua negara di dunia berpendirian. Yang pertamanya, negara-negara di dunia dia kata berpendapat yang perjanjian damai tak akan tercapai lah. Ini semua wayang Trump saja. Iran pun tahu ni wayang. Keduanya, negara-negara dunia dah tak percayakan Trump. Dia tahu Amerika tak boleh buat apa dah. Baik aku pergi berunding dengan Iran, Amerika dah hilang kawalan ke atas Timur Tengah. Dan ketiganya, lebih baik berunding terus dengan Iran sebab dah tak ada gunanya mengharapkan Amerika lagi. Memang tak boleh harap. Selak kain nampak kurap. Dan kelimpahnya sudah tentulah. Satu dunia dah kata cakap-cakap terang langsung tak boleh pakai. Dia cakap 10, 15 tak boleh pakai. Dia yang saya nak tahu ialah adakah Singapura, negara yang kata tak akan berunding dengan Iran di atas prinsip ni, dah hantar ke wakil berunding dengan Iran? Aduh, aku nak tunggu berita keluar Singapura berunding dengan Iran je, aku nak gelak juga. Macam bagus. Dan kepada yang baru masuk live saya malam ni, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipinjamkan usia sehari lagi yang dah masuk 29 hari bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah untuk bersama-sama menyaksikan detik-detik keruntuhan Empire Amerika yang dah menggelupur ni, kerajaan penyembah setan ni. Dan Alhamdulillah syukur kita juga dapat bersama-sama menyaksikan detik-detik kehancuran negara haram Israel
dan kemerdekaan rakyat Palestin yang kita dah tunggu berpuluh-puluh tahun dah. Kalau